Hadiri kepada pengiris seni album Sultan. Dan ucapkan aku selamat datang di launching Tekan. Terima kasih. Malam ini pemilihan untuk abang Sultan. Ini berapa? 200. Gaji yang besar. Oh, tadi kan? Cukup kan tu? Kemudian boleh juga telefon. Okey, so football bola ni macam sedia maklum di dalam saya kan, memang akan terdapat cabutan bertuah lah untuk hadirin semua, kecuali untuk band dan kru. Boleh ambil Hafiz, Hafiz boleh bagi. Nanti kita akan buat cabutan di hujung selepas sesi Q&A. Dan terima kasih juga kepada Abang Wan GDB, Encik Gumat, Abang GDB Ali, Wakil ROW. Nama saya Faisal bin Qasim. Saya adalah bertindak sebagai producer, record engineer, mixing engineer, senang cerita semua lah. So, pembikinan Fitan ni started from Belanas contact saya. Kita berborak sikit lah, dia tanya free ke tak, nama apa, produce langsung untuk next EP kan. Masa tu diorang tengah ada pergolakan. Tu saya cakap macam mana diorang nak buat 2 orang kan. First off yang saya tanya dekat Melanas adalah, kalau kita nak teruskan nak cari drama bagus, sebab drama adalah perkara paling penting dalam band lah pada saya. Dan selepas tu second penting maybe vocal. Lepas tu Razan cakap Bening Twilight rejoin the band semula kan. Dan automatically saya pun jadi excited pasal lupa nak bagi tahu, saya sendiri sebenarnya adalah fans Zon Soya. So kiranya macam saya bekerja dengan idola lah, tapi tak lembut lah, tak ada kasih cat lah, idola tak idola lah kan. So selepas pada tu 2 bulan lepas tu kot diorang kata diorang dah ada lagu. Dan kita orang decide untuk saya duduk di Pendang Kedah, saya turun ke KL untuk lepak dengan diorang jamming semua. So from that point kita orang dah start dengan lagu and kita terus buat pre-pro. Kita buat pre-pro bentara bagi 5 file lagu yang ada gitar yang guide lah. Kita buat programming drum, bass and apa-apa basic. Kenapa kita perlu untuk buat pre-pro pada saya? Untuk kita nampak ada bigger picture bila kita masuk studio. So semua line up dia dah lock dengan part masing-masing lah, supaya tak ada yang masa time record ada nak gaduh ni betul ke, ni salah ke, ni apa, komen tak sedap ke apa kan. So kita pre-pro betul-betul, and lepas siap pre-pro tu diorang keep on practice, vocals pun dapat lirik dan terus jalan. Lebih kurang berapa bulan kan pre-pro kita? Sebulan 2 bulan juga kan. Kita start dengan drum recording kat Tajah Archive Studio tak silap kan. Kita record lagu, kita record the whole EP dalam masa setengah hari apa nak. Lepas tu kita ada buat sedikit adjustment dekat sound, 5 ke 6 jam untuk certain lagu kan. Cerita sikit pasal recording drum lah. Recording drum ni satu benda yang paling susah kan. Paling susah dalam production, audio music production lah. Lagi-lagi metal, sebab dia memang tulang belakang untuk the music itself kan. Kita orang agak, masing-masing pun agak baran sebenarnya lah, benar kan? Dan banyak agak lah bertekak. Banyak bertekak dengan Bening Twilight kan. Tu kata once bila kita memang betul-betul into it kan. Macam saya sendiri, saya rasa macam idol tak idol lah, bantah aku masuk lah. Tapi disebabkan last kali ending dia kita nak drum tu solid as we can lah kan. Dan alhamdulillah lah semua okay record drum. Dan kita drum punya section je yang kita orang record dekat studio.
Selain daripada tu, instrumen termasuk vokal semua kita record dekat studio Harimau Jadian. Home studio lah mesti. Lebih kurang home studio, kita set up digital. Kita record instrumen dengan vokal 2 minggu. Definitely record lebih kurang 10 hari, 2 minggu lah. Kita record lebih kurang. Saya duduk dekat Harimau Jadian 2 minggu berkampung kat situ. Kita record gitar 2 ke 3 hari, bass sehari, bass terror nak mampus. Sehari je, satu malam lah boy. Satu malam lah kita record bass. Lepas tu pengalaman pertama Bomo record, kita orang pun baru kenal at the time. Kita ambil dalam masa 3-4 hari lah. Sampai sampai kena halau dengan guard. Guard kata Harimau Jadian adalah sebuah kondominium tau. Memang tak sepatutnya terjerit-jerit. And then guard datang, dia cakap dia orang penduduk dekat kawasan tu terdengar bunyi seksaan. Ya, seksaan. Which scream, growl, grunting and whatsoever lah kan. So penduduk ingat ada orang yang kena seksa kat dalam kondo tu. So guard datang ketuk pintu and dia cakap kena stopkan lah benda ni. So saya dengan Banot tengah nak buat band baru lah, Seksa Kondo. Okay, joke aside. And sebab tu kita dah record, tapi kita ada buat juga, vocals ada buat beberapa correction selepas pada tu kot. Sini dalam sebulan selepas tu. And then selepas semuanya siap, proses mixing dan approach saya untuk mix Fitan ni nak buat lain daripada release diorang yang sebelum ni. Kalau orang tak tanya kenapa, saya jawab je lah. Sebab susah tau sebenarnya nak jumpa band dalam Malaysia ni yang ada rilisan yang banyak. Shout out to Lang Sui, Parasu pun rilisan banyak juga. Which kalau kita ada banyak-banyak rilisan, kita mesti nak ada kelainan kan. Dan saya sendiri nampak daripada Kotes Mysticism masuk ke Eastern Quality, and rilisan diorang semua lain-lain. Dari segi sound structure, dari segi composition, semua tak sama. Jadinya saya berpendapat untuk mix Fitan ni lain daripada previous releases lah. Which kalau kita tengok Enka dia agak raw dan garang dan kasar dan ilmu hitam kejam kan. Kalau Fitan ni kita boleh tengok dia macam lebih, orang kata tame. Dia jinak sikit lah, dia tak jahat sangat. Lirik dia pun tak fokus pada ilmu hitam kot. Bukan mistik sangat kot. Bentara kan? Dia bukan mistik sangat. Dia lebih kepada klasikal Malay kan? So simultaneously diorang pun berubah image and appearance sekarang lah, melalui face dalam Fitan tu lah, along the way kan. Jadinya approach saya masa mixing pun tak nak kejahatan tu sangat lah. Dia lebih kepada klasik Melayu yang, tapi bukan yang klasik Melayu yang kita tambah gong, kita tambah instrumen tradisional Melayu. Tapi kita buat composition tu as klasik Malay kan? Betul ke? Tak tahu kan? So selepas pada mixing selesai, mastering, and then kita sekarang kat sini lah. Itulah cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa lebih menarik kalau setiap line up ni dia bagi pendapat dia dalam masa 5 minit setiap seorang lah. Kalau saya ni selalu dah banyak cakap ni, boring kan. So kita bagi format macam ni lah. Macam An kan, is the new vocalist, apa rasa pendapat, apa perasaan jadi frontman baru, kemudian pengalaman recording dan sebagainya. So secara keseluruhannya di dalam Lang Sui, termasuk dalam
Fitan ni? Assalamualaikum. Secara jujurnya agak goyang lah. Sebab kita nak ganti ni bukan ganti calang-calang punya orang kan. Nak fikir side orang yang memang die hard lagi kan. Tapi kita jalan je lah kan. Cuba. Dalam Fitan ni saya agak cuti agak lama lah dalam muzik. Dalam 2 tahun. Lepas tu dipanggil untuk audition kan. Saya try. Okay, diorang nak. Tapi saya agak tak berpuas hati lah. Terus terang cakap tak berpuas hati sikit lah dengan apa result vokal saya sendiri lah. Maknanya saya tak dapat push habis sebab belum cukup practice macam tu lah kan. Tapi hopefully untuk next ni saya akan bagi full lah. So yang ni setakat yang saya mampu lah untuk Fitan ni kan. Tapi next saya janji saya akan bagi full. Sekarang dia satu dengan producer ni memang first time lah memang kena perah betul lah. Memang dia perah tak bagi can punya. Ada band macam nak ni apa dengan producer ni hati-hati lah. Memang dia vokalis memang dia perah betul lah. Sampai hari yang first ada member vote aku. Hari first terduduk. Terduduk. Dia story. Siapa nak tengok gambar saya ada simpan lagi. Selalunya sebelum ni vokal kita main black metal kan. Jadi kita biasa je kan. Tak ada lah macam detail macam ni. Satu langsung agak laju lah vokal lain dia. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya main bass untuk Langsui. Pun saya ucapkan terima kasih untuk Langsui sendiri. Antara Cik Lan, Twilight dengan sebab bagi peluang ni saya rasakan bukanlah nak kata 100% lah. Cuma saya cuba sedaya upaya saya. Walaupun orang cakap main bass tak adalah kata senang atau susah. Cuma it's about passion lah. Saya memang main bass. Jadi pengalaman tu memang saya tak dapat lupakan lah. Ada tips, ada pengalaman, ada baik, ada buruk yang saya dapat belajar dengan diorang. Anak-anak diorang pun adalah legend. Jadi ilmu tu saya tak sia-siakan lah. Terima kasih saya ucapkan. Lagi satu untuk producing ni Faizal memang garang lah. Tadi betul lah orang cakap kalau cikgu garang jadi orang kan. So inilah dia. Memang dia garang, memang saya memang ada satu part tu saya nak try ghost. Tapi cakap kau kena tekan. Jadi kau kena ring. Jadi tak apa, mungkin sebabkan tu kot yang proses tu dapat dibuat dengan alhamdulillah sempurna lah dekat studio Rumah Jadian. Jadi bagi saya memang pengalaman yang saya dapat lupakan lah. Touring, jalan ke sana, jalan ke sini. Terima kasih lah, saya cakap tu je lah kot. Assalamualaikum. Saya Razlan. Alhamdulillah so far setakat ni saya masih ada dalam Sui lah. Batara tak ada nampak macam nak kick saya. Okay, so far untuk Fitan ni saya dengan Faizal Qasim memang dah kawan lama. So sebelum ni pun memang kita orang ada cover lagu Langsui sama-sama. And then macam dia cakap tadi lah, saya dah tahu dia punya production macam mana. So saya dah canon nama dia dekat Sam lah. So bila kita bagi dia punya hasil kerja, Sam pun cakap okay, why not kita try dia. And then alhamdulillah so far setakat ni kita boleh kerja sama-sama lah. Tak ada apa-apa isu lah. So far saya dengan dia sebab kawan kan, so dia tak mungkin kurang garang sikit dengan saya kot. Itu je lah. Assalamualaikum. Terima kasih sudi datang lah. Saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Sebab saya betul-betul appreciate lah siapa yang datang ni kan. Sebab saya pun tak rasa kita orang ni bagus ke tak boleh. Rasa macam tak bagus pun katanya. Tapi ada kau datang. Betul. Okay, tentang drum tu tak banyak lah. Cuma masa Batara call saya balik nak balik dengan Razlan, masa yang ada tu suntuk sangat. Ada dalam 2 bulan macam tu nak masuk studio kan. So kita macam dah 2 tahun tak main drum kan. So macam kalau korang dengar balik nanti macam saya banyak main play safe je lah. Dia tak adalah gila-gila sangat. Lagipun konsep Fitan ni dia relax je. And drum pun 2 kali record. First kat Taja studio. Taja ni yang meet Uncle Hussein tu. Studio dia lah. Tapi saya tak puas hati kat situ. Saya rasa macam tak best.
Terus saya ulang balik, record dekat Hot Sound dekat somewhere dekat Wangsa Maju, yang dia pun well known for metal. Dia pernah buat Humiliation, dia pernah buat Silkanas punya EP dulu. Ya, so akhirnya 4 lagu dalam Fita ni adalah record dekat Hot Sound. 1 lagu je yang kita ambil daripada Taja. Tapi saya terima kasih lah pada Faizal, walaupun dia new blood, tapi dia boleh catch up dengan apa yang kita nak. Right, saya rasa tak ada apa itu je lah kot. Terima kasih. So saya cerita daripada awal lah. Bila 3 orang keluar daripada Langsui, itu satu kejutan jugalah. Tapi dalam kepala saya memang saya nak teruskan Langsui. Jadi kebetulan Razlan pun tak keluar. Jadi saya kata kepada dia, tak apa, kita bila announce tu saya ingat dalam bulan March 2024. Kita relax. Kita relax 6 bulan, kita lupakan ni. Kita bagi rest, rehat apa semua. Tapi dalam 6 bulan tu kepala saya dia buat simulation lah, what's going to be next for Langsui. At the same time kami bincang jugalah secara informal siapa yang sepatutnya join balik Langsui. Jadi nama-nama ni banyak, dan kami ada approach dan kami audition. Of course kami bila tengok siapa yang patut masuk Langsui, of course dia kena ada karakter lah. Dia kena ada karakter dia yang saya rasa sesuai lah. Sesuai. Contohnya macam Faiz, Faces. Saya tengok dia main live tu, saya tengok wah ini ada karakter dia punya style kan. Walaupun dia main bass tinggi kan, orang mungkin tak sesuai pada band death metal, tapi saya kata okey, why not kan. Kemudian Cinot comeback. So sebenarnya secara profesional ini adalah berkaitan dengan apa yang kami minat. Saya minat muzik, dia minat muzik. Saya minat Langsui, dia pun minat Langsui. Jadi dia datang kembali dengan profesionalism. And apa yang berlaku sebelum ni adalah is a past that yang telah berlaku. Dan saya kata ni rezeki lah kan. Rezeki kalau ada dia datang balik lah. Jadi bila ada profesionalism ni sekejap je lah. Cina pun dia tak adalah fikir 2-3 bulan, 2 malam je kot fikir. Itu pun rasa dia nak bagi suspend dengan saya je sebenarnya. Tapi it's a professionalism kan. So jadi pada pendapat saya kena release sesuatu supaya dia impact tu, dan nak menutup orang bercakap belakang kan. Sebab 3 orang keluar daripada Langsui speaking benda yang besar. Jadi saya tak tahu lah, mungkin ada WhatsApp group yang cakap belakang kan. Jadi saya nak tutup benda tu, so saya teruskan dengan recording. Jadi itu pasal yang vocal tak rasa tak sedia, bass rasa tak sedia kan. Tapi itu adalah untuk build up the momentum. Sebab pada saya dia ada banyak benda yang tertinggal. Contoh Anchor untuk support dalam album, kita tak ada, line up dah keluar. Jadi kalau saya teruskan dengan Anchor, dulu dia punya tour tak sempat nak record kan. Jadi dia ambil masa. So lepas simulate dalam kepala, saya rasa record dulu. Dan kita baru kita mulakan dengan show. Jadi at the same time bila kita dah start tour untuk support Anchor, Fitan dah dalam proses untuk mixing dan sebagainya. Dan dia ambil masa yang lama tu bukan masalah mixing, recording. Memang diperam gitu supaya bagi masa untuk Anchor tu selesai dia punya hak dia untuk dipromosikan. Dah selesai baru kita terus keluar. Jadi there's no gap, tak ada gap yang besar lah. Kalau nak tunggu habis Anchor, nak tunggu lagi 6 bulan, setahun kan. Jadi dia punya momentum tu turun. Jadi Langsui satu band yang dah lama, dan orang dia punya umur pun semua dah 40-an ke atas. Jadi masa tu sangat berharga lah.
So everything semuanya dilakukan dengan sebatas yang boleh, tanpa mengurangkan dia punya integriti, kualiti dan sebagainya. Walaupun kata vokal dia tak puas hati, saya dengar saya puas hati lah kan. Saya tak mungkin lah saya sebagai peneraju saya nak release satu benda yang saya tak puas hati kan. Dia ada dia punya perasaan dia kan. Saya ada saya punya benchmark saya. Dia pun vokal dia buat beberapa kali sampai satu tahap saya kata this is sampai dah dia punya tahap dia kan. Tapi kalau dia kata dia azam nak buat lagi bagus, kita tunggulah next one kan. So dia bolehlah tunjukkan dia punya dia punya kehebatan yang terpendam. Sebab dia saya rasa dia bila sekarang ni dia dah mula develop, dia belajar teknik apa kan. Saya tak tahu vokalis lain ada belajar teknik, tapi dia dalam proses tu lah untuk belajar teknik vokal kan. So mungkin next one is going to be different lah kan. So itulah Fitan dia punya konsep dia betul seperti kata producer, dia tak kurang dia punya mistik dia dari segi okat dia lebih kepada jati diri, lebih melihat kepada asal usul kita. Jadi dia berkenaan dengan akar umbi. Jadi saya banyak tengok pantun lama, puisi lama kan. Dan banyak dalam lirik tu saya adopt lah, saya cilok dan saya arrangekan dengan melodi supaya dia kena. Jadi lagu-lagu dalam Fitan ni, lyrically dia pada saya lah, ia adalah satu lagi naik satu level up untuk penulisan lirik saya lah. Berbeza dengan yang sebelum-sebelum ni. Jadi lirik dia lebih mendalam. Jadi dan saya rasa dia kena dengan melodi tu, dengan struktur setiap lagu tu dia kena, lirik tu dia kena. Jadi kalau pendengar dengar, cuba hadamkan sekali dengan lirik. Dia ada kick dia mungkin. Secara keseluruhan saya sangat berpuas hati dengan Fitan disebabkan approach yang berbeza dari segi album, juga dengan image yang kami tonjolkan yang bersesuaian dengan konsep Fitan. Dari segi produksi memang berbeza, ini lebih clean. Clean, kalau nak cakap clean, Dirga pun clean. Cuma dia tak berapa, macam mana, dia tak berapa smooth. Dia kurang smooth. Tapi untuk Fitan ni very smooth, dengan melodi-melodi jadi kena. Dan saya rasa producer pun dia ada masuk elemen-elemen yang tak pernah Langsui buat lah, yang sesuai dengan producer ni, dia modern metal kan. Jadi dia ada lah dia punya karakter modern metal tu, dia terapkan, masukkan dalam album, dalam EP Fitan ni kan. So itulah kan. Kalau ada lepas ni kita ada pre-listening, lepas tu kita ada Q&A. Jadi boleh fikir-fikir sambil dengar tu apa yang nak tanya berkenaan dengan lagu, dan apa sama dia berkait dengan apa yang telah diterangkan oleh kami. Nanti lepas Q&A nanti boleh lah. Pada saya awak ni satu benda yang penting. Dia datang sekali dengan, yalah, sebagai kita yang fizikal ni, dia sekali satu package dengan lagu dia. Jadi dia mesti ada kaitan dengan muzik di dalamnya. So agak-agak kan, dia punya cover ni berapa kali buat? Siapa boleh teka?
Sebenarnya 3 kali. Kami try 3 orang untuk lukis. Jadi first saya cerita dulu, yang first cover, tapi dia ada twist sikit lah. Macam Inka dia perempuan. Jadi untuk Fitan ni konon saya buat lelaki. Inka perempuan mengadap, kita nampak belakang dia. Yang Inka orang lelaki nampak bahagian depan. Fitan, untuk Fitan. Jadi tapi tengok macam tak berapa kena. Yang keduanya kami try dengan seorang pelukis daripada Penang. Pun tak berapa kena pada ni lah kan. Sampailah satu tu tengah duk pening cover ni. Razan dia rajin lah tengok Instagram kan, artwork artis. Jadi ni pada Amin. Lepas tu Amin Daya daripada DTG. Dia suruh tengok seorang pelukis ni, TJ. So saya proud lah tengok. Dan cover ni dia sebenarnya dah dilukis. Yang dua tu saya suruh lukis. Jadi apa yang saya nak tu dia tak boleh diterjemahkan. Saya tak tahu nak explain kan. Dia ada masalah kat apa, kat kepala. Kita keluar kat mulut ataupun kita keluar dalam penulisan, dia tak sama, tak boleh nak. Kadang-kadang kita tahu lah nak sama kan. Tapi bila tengok ni, dia punya ni kan, ni kena dengan Fitan. Sebab tajuk Fitan tu dah lama ada. Jadi tengok ni, orang nampak macam bersilap ramai-ramai dalam keadaan huru-hara, berkelompok macam tu, macam sesuai lah kan. Jadi sebenarnya buat nak mencari awal ni saya ingat dalam 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan macam tu lah kan. In fact recording pun dah habis semua. Ni tak settle lagi. Jadi terima kasihlah kepada TJ kerana lukisan ni. Dia buat dulu dah, dia bukan buat untuk orang Swiss sebenarnya, dia dah ada award ni sebelum ni. Terima kasih kepada ni kerana beli mahal ni. So tapi mahal tapi berbaloi lah insyaAllah kan. Jadi kita support semua artis. Boleh-bolehnya kita gunakan physical artist lah kan. Kalau AI tu dah terpaksa sangat, tak apalah nak buat macam mana. Tapi kita support the artist, they deserve it because they spend a lot of time, experience untuk melahirkan kerjaya mereka, hasil kerja mereka. Okay, itu untuk artwork. Okay, kita boleh start dengan so saya ambil lirik tu, saya rekod. Dan saya rasa part yang awal ni, hey, lanjutlah sedingin, itu satu part melodi vokal yang saya rasa saya sangat berbangga buat. Lirik original. Bila saya buat tu, saya rakam kat atas rumah, saya jerit, itu anak-anak orang gelak. Saya first tengok masa tu, menjadi itu ayat pertama dalam kepala saya lah, masa tengok first Harimau Jadian tu. Sebab satu pertama image baru lah, dari segi pakaian,
Lepas tu yang paling mandul Abang Aad lah. So soalan dia, bagaimana idea ni timbul. Lagi-lagi Abang Aad dia bawa macam karakter seorang rumah. So masa tu ngam lah, seolah-olah macam karakter tu dia menyampaikan, dia bukan sekadar menyanyi, dia menyampaikan apa yang diri dalam persembahan ni. So siapa punya idea ni lah, apa balik. So soalan kedua berkenaan kolaborasi ni. Saya rasa last berkolaborasi dengan artis yang bukan tak dikata makna metal ni asyik Radi OAG. So kali ni ada lock, saya pun baru tahu dia juga. Saya ingat dengan Syah tu okey lah, dia ada kata yang metal. So adakah kolaborasi ni ada misi dan visi baru untuk Langsui? Maksudnya untuk menarik minat ke, menarik minat pendengar yang selain daripada metal lah. Maksudnya untuk kolaborasi dengan image. Soalan pertama, image tu idea saya lah sebenarnya. Idea asalnya, objektif line up ini adalah sebenarnya untuk tembus pasaran luar. Jadi pada firasat saya, untuk keluar kita kena ada satu hook. Kita tak boleh nak buat banyak sangat tentang dari segi teknikal, sebab nak belajar muzik dah tak ada masa dah kan. Nak jadi gitar hero pun tak ada masa dah, tak cukup masa. Jadi apa yang boleh buat ialah melalui image. Dan itu adalah satu benda yang tak lari pun daripada Langsui. Ia adalah satu daripada jati diri Langsui yang belum dikeluarkan, dia disimpan. Jadi saya rasa inilah masanya dalam usaha untuk menembus keluar. Saya rasa the hook is, selain daripada muzik, adalah juga image. Sebab image apa yang kami buat ni dengan pakaian kemelayuan ni tak ada lagi di arena antarabangsa. Jadi itulah usaha yang utama. Tapi bila kita berjalan dalam perjalanan ini, itu pun sebenarnya tak cukup. Untuk ke antarabangsa ni dia memerlukan lebih lagi pengorbanan. Tapi at least sekurang-kurangnya langkah pertama telah dibuat. Langkah yang objektif yang sebetulnya kami nak ke Europe sebenarnya. Tapi nampaklah sekarang mulalah nampak dia punya cabaran-cabaran dia kan. Masih dalam vision, cuma nampak makin payah. Tapi tak tahulah, macam rezeki mana kita tahu. Mungkin akan sampai, mungkin atau tidak. Kita tengok bagaimana. Yang kedua mengenai dia 4 soalan tu bukan dua. 4 dah. kolaborasi tadi. Kolaborasi dengan yang apa objektif dia? Objektif dia nak menarik orang daripada metal. Tak boleh pun sebenarnya, tapi meraihkan keunikan seseorang yang mungkin memberi manfaat bersama, terutama kepada Langsui lah. Kami nak tengok macam mana dia punya karakter dia, sama dia boleh masuk dalam Langsui atau tidak kan. Dan kami bagi kebebasan kepada guest untuk menterjemah atau memasukkan dia punya influence dalam Langsui. Memang dalam melodi untuk lock tu memang semua lirik saya yang bagi melodi, tapi banyak diubah. Masuk sebutan, cara disebut, cara di melodi kan. Sebab bila saya guide bukan dengan gerol, saya guide macam nyanyi biasa kan. Yang last tu pun memang plan ni tak ada, tapi dia kata kita buat macam ni kan. Jadi kami terima dan dia bagi kesan pada lagu.
Serupa macam zaman Asyik tu, radio, dia pun bagi idea dia yang kami bila dengar balik, ni it's not our idea, bukan idea asal, tapi kena. Jadi dia seronok, dia bagi perasa kan, bagi lemak dia lebih untuk macam makanan tu lah, dia punya nuance dia yang rasa yang sedap tu yang boleh mengingatkan kita pada masakan tu. Jadi itulah objektif dia, kami jemput guest artist. Yang ketiga, Jangan lupa rancangan tu. Okay, future plan kita akan start tour second leg untuk promote Fitan. Juga kita tengah dalam proses untuk set up kita punya own studio lah. So bila ada own studio, dengan harapan Sam, kita semua akan jam lebih gerap lah untuk preparation. Sebab kita bulan 6 kita akan stop semua gig ke apa, sebab kita nak berehat kejap, and then kita akan proceed full album untuk album G lah. Itu cadangan setakat ni lah. Abang Sam dan juga ahli-ahli Langsui menciptakan lagu khas ataupun untuk mudah dibawakan di dalam stage show, ataupun lagu yang dibuat kan banyak ada radio friendly. Adakah untuk dibuat stage friendly atau macam mana? Disesuaikan untuk main show ke atau macam mana abang? Itu satu saja cukup. Tak ada, tak pernah dalam kepala lagu tu diprojekkan untuk dimain atas pentas lah. Maksudnya dibuat bukan untuk dimainkan di atas pentas. Itu bukan satu objektif, tak terlintas lah. Bila saya buat lagu, saya nak memastikan melodi lagu dengan lirik tu dia melekat. Itu sangat penting. Itu sangat penting pada saya lah. Lagu dengan melodi, seni kata melodi dia kena melekat. Jadi itu pasal saya beritahu lirik ni sangat bagi masalah pada saya. Banyak terjadi lirik tu memang last minute, bila dah pressure sangat, dah kepala otak dah stress, barulah Allah bagi ilham benda tu kan. Kalau tidak saya biar lah, tak ada lirik. Dan itu terjadi untuk setiap rilisan begitu. Pertama sekali ni untuk setiap line up lah sebab ada 5 lagu kan, kita nak tahulah your personal pick on track apa for every line up, apa lagu kegemaran korang. Soalan kedua, ni pada saya menarik lah, sebab dia EP artwork tu nampak sekumpulan lelaki Melayu bersilat. Kita tak tahu dia berpeluk ke, dia berdepu ke, dia berpeluang perasaan ke apa kan. Dan yang menariknya, dia parallel dengan korang punya tour. Increasingly korang punya technical elements dalam tour tu, dia insert banyak element Melayu. Contohnya macam Puan, masa awal-awal Harimau Jagat asrama lu budak kantoi macam umur lah. But increasingly dia tiba-tiba pula ada tengkorak lah dekat dia punya dada dia. Lepas tu ada kemenyan apa semua. Soalan saya, adakah dalam second leg tour ni kita akan tengok orang silat mosh pula dalam korang punya okay. Thank you. Saya juga. Saya semua kot. Cuma satu je. Kalau banging tu iradat lah. So yang the rest tu air tanah. Producer mana? Fitan lah, sebab first ever dia punya instrumental kan. Saya air dan tanah juga. Saya punya favourite Fitan kot instrumental tu, sebab asalnya dia panjang tau lagu tu tapi dah dipotong. Asalnya tengah tu nampak instrumental, nampak eksperimental macam Pink Floyd. Marah. Saya siap lah buat idea piano sama dia tak terima. Memang mati-mati Sam nak cut sampai tengah dia. So saya kat sini sembang tepi belakang. Push Sam ni. Tak, asal dia memang nak eksperimental macam Black Incantation sebenarnya.
Tapi kita akan bawa idea tu ke G lah. Harap percaya lah. Betul lah, saya tak nak terlampau lari daripada ni kan. Orang terkejut, ni macam mana pula lagu ni kan. So kita tangguhkan untuk yang akan datang. Sebab saya rasa perlu satu album tu dia punya cohesion dia antara setiap lagu dia. Jangan terlampau jauh, supaya tak jadi macam tak menarik lah. Macam lagu huru hara kan, dia kena ada melekat. Lagu favourite saya Air Tanah dah bagi tahu tadi. Theatrical dalam persembahan Langsui kami akan increase, akan tambah dengan props dan kerasukan tu pun bagus. Dia menambahkan experience show Langsui lah. Jadi kalau ada siapa yang nak volunteer untuk bersilat ke, untuk menari tarian tradisi, dia persilakan. Anytime boleh. So dia akan menambahkan experience show. Waktu kita dekat studio Harimau Jadian, tapi ini first time saya dengar dengan lirik dia sekali. So saya yang baca lirik, especially first lagu Iradai, saya yang baca lirik pun rasa terkejar-kejar. Apatah lagi vokalis yang mengejarnya. Tapi even though in that pace, in a very fast pace, you can still listen, you can still hear dia punya sebutan itu satu-satu. Jadi saya rasa ini salah satu signature Langsui. Walaupun dia death, tapi kita masih boleh dengar lyrics dia. Itu dia punya kekuatan. Even though they are, he's a new vocalist for this. Okay, so why? How do you cope with that? And how do you face jika orang compare you dengan the old vocalist? Because we already see how you work, we know it's actually susah. Kita tengok lirik tu, Puasa kena pegah. Sebab sebelum ni saya vokalis sekali dengan gitar kan, so saya main play safe. Bila dengan Langsui ni memang lirik dia laju lah. Jadi memang Azlanto pun memang salah satu idol saya masa saya sekolah dulu. Jadi macam saya jadi dah pernah follow lah maknanya kan lirik ni. Cuma lagu Cair Adat ni memang macam, bagi saya senang cakap macam rapping lah kan, macam rapping memang lagi. Tapi saya try practice kalau tengok live mungkin macam bunyi dia dah lain, tak macam sekarang ni lah, tak macam dalam record kan. Kalau tengok live lain lah macam tu. Saya tengah cuba improve lah macam mana. Kadang-kadang mula tengok tu memang yalah kan, adalah rasa kan, tapi dah sekarang ni macam dah tak ada apa lah. Dah tak apa. Sebab itu dia pun idol saya kan, belum menjadi macam influence, inspiration kan macam tu. Jadi tak ada apa lah. Nah, untuk art, untuk improve, dia tak ada nak berlawan sebenarnya, tapi dia nak improve dia punya delivery vokal kan. Vokal laju tu sejak dari awal langsung macam tu. Sebab dalam kepala saya cakap vokal main instrumen pun tak, kita perah lah dia punya ni kan. Kan, jadi itulah sebabnya dia macam tu. Kita perah dia. Tapi itulah masalah macam-macam, so susah nak biar kita fikir pembikinan album ni. Puak Ipoh dia banyak bagi peranan, dia memainkan peranan yang besar. Untuk Fitan ni kami dapat grant untuk rakaman, dapat grant RM4,000 untuk tahun 2024 punya pot. Untuk 2025 kami dapat juga RM4,000 untuk pembikinan muzik video Air dan Tanah. Jadi semua dah selesai.
Cuma untuk port ni dia sebab import dia kena, yang apply tu kena IC dia 08 untuk orang yang lahir di Perak sahaja. Dan bagus, saya banyak terima kasih kepada port kerana bagi grant ni kepada artis-artis yang dilahirkan di Ipoh. Setiap tahun dia bagi grant tu lebih kurang kat berpuluh-puluh orang, berpuluh-puluh individu atau band dan sebagainya. So kita gunakanlah. Kalau kita tak guna, tak apply, orang lain apply kan, why not kita apply. Dan dia orang ada kebebasan as long selagi kita tak kacau 3R tu kan, semua boleh. Dah bagus. Saya nampak dari segi support daripada kita punya infrastructure untuk music underground ni lebih luas pada zaman ini. Jadi saya menyeru semua artis-artis, penggerak aktivis underground music dapatkan grant ni. Kalau kita tak minta, dapat kat orang lain. Kadang-kadang yang minta tu pun dah banyak dah sponsor-sponsornya. Jadi kita gunakan peluang itu, kita dapatkan. Sama bab-bab Daulat Nusantara semua lah, yang sama-sama lah berjuang benda ni kan. Langsui lama saya tak nampak ada beza lah. Sebab dia Langsui, nama Langsui pun dah berkait dengan Kemelayuan dan Nusantara. Cuma dia punya subjek tu berbeza. Dan daripada awal tu dia memang, yalah, Langsui ditubuhkan masa saya umur 16 tahun, sekolah lagi. So what do you expect daripada budak 16 tahun? Kan, dia tak ada planning yang panjang lah kan. Dia apa yang ada pada masa tu dia buat. Tapi as we go, kami berkembang, ada sampai satu tahap tu saya kata dia banyak benda dalam kita punya Melayu dan Nusantara ni, banyak lagi yang perlu dieksplor. Jadi dia macam tu lah. Dan boleh tengok daripada segi asyik pun, asyik Melayu kan, tapi dia punya muzik dah beza, dah lain sikit kan. Jadi dia bukan berkenaan sangat dengan cara muzik tu dibuat, tapi bagaimana Melayu tu dulu, tapi di keliling tu muzik, lirik dan sebagainya. Tapi dia satu jalan. Jadi kalau orang nak bertekak kata Langsui bertukar, sebenarnya tak ada sebenarnya. Mungkin dia orang tak faham lah. Kita tak tahu apa jadi untuk G, tapi saya boleh bagi jaminan dia masih lagi dalam jalan itu lah. Dia takkan keluar daripada itu. Cuma subjek dia mungkin berbeza. Ada satu saya perlu bagi tahu jugalah, masa zaman selepas asyik tu sepatutnya bulat, rakaman bulat telah dirakam dan tinggal nak mix saja. Lirik tu kalau korang tengok, tapi sebenarnya dia Melayu. Dia tak ada cerita pasal mistik, dan dia dah jadi macam something else tau. Dia ada cerita pasal mak rempit dan sebagainya lah. Tapi dia memang ciri-ciri dia Melayu. Itulah kalau saya cakap pasal Melayu ni pun takut orang cakap Langsui ni band SPM. Sebenarnya tak kan? Sebab itu je yang saya rasa saya boleh tulis dengan mengena dengan saya kan. Saya bukan political, saya tak ni. Jadi itulah yang saya boleh, itulah kelemahan saya lah. Kalau saya boleh buat macam Iron Maiden, contoh macam Steve Harris atau macam King Diamond boleh buat cerita hantu apa tu, mungkin lah saya buat, tapi tak mampu. Itu je saya boleh buat. So minta maaf lah. Sebab okey, difahamkan anda Golot So maksudnya Golot adalah publisher untuk album Langsui lah, untuk Fitan yang sebelum ni kan.
So adalah segala hak milik copyright under got lot 100% ataupun ada percentage by, sebab benda ni tak nak gaduh masa depan. Selalu gaduh ada kontrak sign sebenarnya. Publishing untuk daripada Golok valid untuk 5 tahun. 5 tahun untuk setiap rilisan 5 tahun. Tapi lagu dan lirik semua dah register pada MSCP. So okey kot, setakat tu copyright semua dah secure dah sekarang. So itu yang berkaitan dengan Golok lah. Yang hak sebelum-sebelum ni tak ada kaitan lah. Tak ada. Dia untuk Enka dengan Fitan. Dirga bersama dengan Legion lah. Legion, lain Nebula, Asyik dengan Clover. Kiranya masa songwriting apa semua tu memang 100% kepada band lah, kepada Sam lah. Tak, saya setakat yang saya sign tu kontrak untuk album. Publishing tu saya tak berapa familiar, tapi saya je register kat MSCP. Saya tanya MSCP. Sebab dalam MSCP dia 50% tu publisher. Saya tanya macam mana kalau ada claim, bila ada claim daripada publisher, nanti bincang kemudian. Tapi publisher tu as for now music writing semua saya register untuk ni. Bila saya check, kan kita nak register tu boleh check kan. Yes. Setakat ni lagu yang saya buat tu tak ada diklaim oleh publisher. Publisher kosong sebab publisher pun need to register to MSCP also. That's why dia orang boleh claim. So Golok kau nak claim dia kena register MSCP lah. Dia tu akan tergantung takkan dituntut 50%. Dia duduk macam tu. Publisher? Yes. Publisher pun ada. Yeah, 50%. Dia tak kacau songwriting kan? Tak kacau. Rugi lah. Tapi you all kena register untuk RPM juga. Dapat aku lah. Sebab recording performance, musician kena record. Sebab korang buat recording, korang tak pakai session. So benda tu boleh claim. So better korang itulah, register kat RPM lah. RPM lah. Kat Mount Kiara tu. Aku minta register je. Tak sempat. Penting lah bagi aku benda tu. Sebab betul. Banyak album kan. Betul, bagus. Saya ada attend satu forum dengan, bukan forum lah, satu lecture ataupun introduction daripada MSCP lah. So dia banyak cerita dia artist right, mana dia boleh ni kan. Jadi yalah, masalah kita ni part time musician itu jadi satu benda yang susah juga lah, banyak form apa semua kan. Tapi InsyaAllah akan semua bukan apa, kadang-kadang tu duit tu dia terkumpul banyak. Duit tu boleh guna bagi tour apa. Betul. Banyak lah dapat. Banyak. Ada, aku tak banyak lah. Tapi ada lah duit tu. Ada kan? Belum masuk lagi yang digital platform apa semua. Sebab dia orang boleh collect. Sekarang dulu kan radio dengan TV. Sekarang kita ada digital platform. Kalau lagu langsung sejuta orang dengar, takkan 10 sen tak dapat. Rugi lah. Dengan DistroKid kami dah dapat dah. Dia dapat. Itu yang DistroKid masuk ke MSCP akan collect ke DistroKid also. Ada sign nanti kat situ. Dia dapat double lah. Dia ada nombor dia pada DistroKid tu, dia serahkan pada MSCP. Dapat double tu, untung. Boleh lah hidup sikit. Boleh. Banyak yang kita belajar anak bagus anak ni. Boleh macam puji. Nanti kita deal tepi anak-anak. Duit tak nak ajak ke salam. Nak tiket free ke? Okay, ada lagi apa soalan sebelum kita katuk ni dah pukul ni 10 lebih lah. Saya berminat dengan Faizal Husin ni. Saya cuma nak tahu dalam Fitan ni tentang method, recording method lah. Banyak guna IR ke, trigger, reamp balik, reamping ke kan. Kamu hidup lah. Kita buat drum je dekat studio dan ada kata obstacle sikit lah. Snare dia kecil. So ada particular moment pun dah kita cakap lah, kita kena sample kick dengan snare. So tapi drum semua playing semua by benda tu lah. Cuma kick dengan tu kita ada layering sikit. So dia bagi bottom sikit dekat snare tu. Sebab kalau size 10 dia tak berapa berat lah bila dengan distortion semua kan. So selain tu gitar kita digital record lah. Kita pakai M Simulator STL Tones.
bass kita pakai parallax yang biasa analog pedal tu dia digital kan, kita pakai yang tu lah. So semua instrumen kita record DI je dan kita reamp kemudian lah. Vocal macam cakap tadi, seksa memang kena seksa teruk. And kalau perasan lah, mixing vocal ni saya tak guna efek yang terlalu banyak, berkilo-kilo, berkati-kati. Sebab tu kenapa saya perah dia. Sebab saya nak dia keluar, dia punya throat tu bagi kasar. Tapi itulah satu benda yang pasal vokal ada juga orang kawan-kawan tanya apa beza Azlantor dengan Art. Saya tak boleh nak jawab sebab saya tak pernah record Azlantor kan. Tapi satu plus point yang macam Akak Dayah cakap tadi pasal sebutan tu lah, saya impress dengan dia punya sebutan yang lancar. Walaupun ada tekeh-tekeh tu kita bawa balik lah kan, of course kan. Tapi at first particular moment yang dia betul-betul menjiwai benda tu, memang dia sebut seketul-seketul pula. Itu memang dia punya talent lah. Bukan nak puji lah, tapi itu real lah kan. So boleh dikatakan drum kita dalam 20-30% kita resample. Gitar, bass kita digital semua. Tak guna amp pun. Tak ada guna analog amp, tak ada guna anything yang analog lah selain drum. Okay, baik. So ini boleh declare album ni kira fully digital je? Boleh? Banyak plugin lah. Banyak plugin. Yang tu saya suka dengar tu. Kalau perasan, kalau dengar tadi lah, kan ada efek-efek sedut-sedut. Siapa isap iPhone tu? Apa yang suka? So dalam Langsui Fitan kali ni banyak kita main dengan sound effects, banyak synthesizer dengan string kat belakang. Kalau korang perasan lah, masa apa lagu last tu? Nan Beradat kan, time dia main melody tu sebenarnya belakang tu ada rendam keyboard punya sound. So keyboard tu bunyi-bunyi sound effect keyboard pada asalnya sebenarnya tak ada. In fact kalau dengar ada suara perempuan dalam Beradat kat background tu sebenarnya tak ada pun asal-asalnya. Tapi saya minta kawan saya daripada Russia untuk buat dia memang opera punya orang. Tak pernah cerita kan? Tu. Dia memang dekat Russia. Yang kahwin dengan Malaysia tu kan? Tiga-R. So efek-efek yang macam tu lah yang kita tambah masa post production lah. Kita tengok mana yang sesuai dan approved by the band lah kan. Sebab kadang-kadang kita as a producer kita nak buat macam-macam sebenarnya, tapi kadang-kadang kalau kita buat macam-macam sangat, dia akan jadi lebih tak langsui macam yang orang sekarang cakap kan. Langsui dah berubah lah, apalah itu lah kan kita juga kena kan. So basically production tu ada sikit penambahan dari sudut sound effects dengan elemen-elemen tambahan lah. Tambahan daripada tu, sebelum Fitan saya banyak follow rakaman Syahnas March to Madness. Saya banyak tanya Jani bagaimana production, dan saya terinspired dengan approach Syahnas. Dia orang pakai lagu yang dibuat oleh bukan daripada komposer luar, bukan dari dalam Syahnas, which is pada saya ini satu approach yang berani. So inspired by that, saya kata dengan Faisal, maksudnya saya terima Faisal lah sebab dia modern, approach dia lebih modern kata kan. So saya nak tengok apa yang dia boleh buat dengan approach dia pada Langsui. Dan juga vokal memang dia orang berdua dalam studio lah. Saya tak ada saya hantar, saya tengok sekejap, okey, keluar. Saya tak nak kacau langsung. Sebab saya nak bagi ini adalah kau punya hal. Vokal dengan producer, kau lah buat, aku tak nak masuk campur. Bagi guide je.
nak ikut tak ikut, kemudian lah bila benda tu dah terhasil, kita check balik, oh ini sesuai, ini tak sesuai. Jadi maksudnya adalah maksudnya dari segi eksperimental, dari segi itu kan. Dan InsyaAllah akan diteruskan untuk uji lah. Tak tahu macam mana apa eksperimen yang kami akan buatkan lah. Tapi itulah yang rasanya yang buatkan Langsui ni saya sendiri sebagai benda tu jadi semangat lah. Dia punya momentum tu dalam keadaan dia orang sekarang ni kan saya dah, kepala saya dah kaji dah sebenarnya. Nak tambah lagi apa kalau dengar yang last tu Nan Beradat kan, Art buat suara apa, macam mana cakap tu, harsh vocal kan, harsh vocal which dia kena ikut melody dengan dia kena ikut pitch lah. Itu satu benda yang baru untuk dia, dan dia actually dia tak tahu pun dia boleh nyanyi macam tu pun. Mula-mula kau malu kan, kau tak nak buat kan sebab kau black metal kan. So macam memang saya insist lah, kau buat je, kau nyanyi je harsh vocal macam tu. Dan kita tak plan pun kan yang tu Sam. Kita tak plan Beradat yang last tu macam tu kan. Memang tak plan sebab kalau guide vokal tu memang suara tak ada growl, memang nyanyi. Suara Sam ibarat kan. Jadi semua tu ada melodi macam nyanyi biasa lah, tapi suara sumbang lah. Sebab saya bukan vokalis kan. Tapi dia memang suara bukan growl. Ya betul. Jadi bila dia buat suara harsh vocal tu, saya boleh ni kan, boleh tarik tinggi. Boleh tarik tinggi, terkincit memang kan. Okay. Benda tu mungkin tak berlaku, mungkin berlaku atau tak berlaku. Dia masih ada terawang jauh di sana. Apa hang punya perasaan? Yang ucapan sikit untuk Kepala Metal. Kepala Metal terima kasih. Kepala Butuh Kepala Metal lah. Kepala Metal terima kasih Nahak sebab datang dengan Apai. So macam mana hang punya expectation lah untuk Fitan? Alhamdulillah lah, compare dengan Anchor lupa kita orang takut sebab dengan krisis berlaku. So Fitan dengan krisis ni orang apa, daripada dulu orang masih bagi kepercayaan dekat Langsui lah. Even dah tukar line up ke apa ke, orang tetap main support Langsui. Dekat Kedah lah. Terima kasih lah semua yang terus support line up baru ni. Okey. All the best. Kita Daulat Nusantara. Daulat Nusantara. Sorry mengganggu ah. So macam mana? Hang rasa puas hati ke? Tak puas hati ke? Fitan ni ada sikit bagi ringkas. Fitan ni kan? Fitan ni hang tak mau. Aku tak apa sebenarnya. Pendek sangat dah. Pendek sangat, tak puas hati? Tak puas hati. Tak apa, nanti kita sambung next episode lah. Nanti kita kalau boleh nak panjang lagi sebenarnya lagu tu. Banyak sangat. Mawar kat siapa? Mawar kat siapa? Mawar kat dia. Dia nak dia kontrol semua. Okey faham. Kita mana boleh melawan? Lawan kena buang. Okey, untuk harapan beritahulah kat siapa-siapa yang untuk fan-fan lah. Tolong support ke apa. Kalau boleh sebab F ni dia betul-betul Melayu anak. Dia betul-betul Melayu. Daulat Nusantara. Dia betul-betul feel Melayu. Alright. So support lah. So itulah. Jawa boleh beli tak? Jawa. Jawa boleh lah sebab bukan langgar ke Jawa. Kita punya apa kita panggil the founder. Pada Sam Bentara ke Bentara, aku lupa dah. Bentara Guru KSM. Ikut Ilmu Fitan. Expectation hang untuk semua fan-fan dengan Metal Head kat Malaysia. Harap depa support ke apa ke? Teruskan sokongkan lah. Itu ya kan. Saya rasa Langsui ada beberapa tahun lagi di dalam perjalanan muzik ini. So sementara aktif ni datang, kalau kami datang ke tempat anda, orang yang tak keluar, fan-fan lama yang tak keluar tu datanglah. Sebab mungkin
itu adalah show yang terakhir. So macam banyak ni. So that is masa itu adalah masa yang sepatutnya korang keluar tengok langsung. Okay, masa akan datang tak? Okey, lepas ni boleh komplementer kita buat sesi khas untuk langsung line up sekarang. Boleh. Boleh. Kita sembang yang line up sekarang. Bukan cerita yang lama-lama, cerita yang sekarang dah akan ke depan. Boleh. Okey, cantik. Zoom.